Okey, di sini papa nak cerita, nak sambung cerita hak itu. Tahu tak cerita ke apa? Dah kisah satu. Kena? Cerita kisah satu. Okey, memang cerita kisah hantu. Kisah hak papa jumpa hantu. Papa jumpa hantu hak sekali dengan mama tu. Memang sangat-sangat seram dan kata ria-ria. Seria tu tak seria mana sebenarnya. Cumanya benda tu ni apa kata ria depan mata tu. Depan mata memang mata merah. Dengan fizikal dia tu nampak juga sikit. Tidak nampak keseluruhan juga, fizikal dia tu nampak juga. Ni papa cerita dah. Dia gini, dia masa tu papa baru nikah dengan mama. Masa tu mama nak balik rumah tak abah Aceh. Papa nak pergi atas dia. Masa tu malam, masa tu papa jual di kedai di sekolah kami. Masa tu papa jual sampai pukul 10. Perancangannya lepas ada tutup kedai tu nak balik rumah tak abah Aceh. Papa pun sudah jual pukul 10 tutup kedai. Lepas tu masih sipir pagi naik kereta. Apa tidur sekali je? Papa tidur sekali masa tu. Masa tu tak uang dengan mata ada lagi. Lepas tu papa pun naik kereta. Mama pergi naik kereta. Sapalah tak jauh mana pun. Sapa dalam di jalan macet tak jauh mana pun dalam 5 kilometer gitu. Lepas tu mama pun teringat. Mama teringat go to adapter, charger telefon dia tinggal. Lepas tu papa pun dia nak kena mula lah nak ambil. Lepas tu papa pun nak marah lah. Lama gua kena mula malah lah papanya duduk jalan pergi jauh tu nak baru teringat tu. Duduk rumah tadi sipir dah bagi baju ke apa tak ambil lalu. Aku ngepek ke mama. Tu papa kena balik. Masa nak balik mula nak pergi kedai papa tu. Papa tak lalu jalan hok ala subit mula tadi. Papa lalu kot shortcut ada jalan lain. Tapi jalan shortcut tu tak jauh mana juga. Cuma jalan shortcut tu dia sunyi sikit malam situ. Tapi rumah orang ada je. Banyak je rumah orang situ. Tempat papa duk. Tempat papa jumpa tu tempat papa duk ikan dulu. Dia ada kalbok situ. Ada sungai kecil. Parit itulah. Sambung dengan sungai. Apa duk ikan semua situ dulu. Lepas tu masa perjalanan nak balik naik kereta tu. Sapalah ada JPA masa tu Jepam. Lah ni APMM dah Jepam lah. Tanah Awal. Dekat Jabab Tanah Awal tu dia ada cabai 3 situ. Sapa cabai 3 tu. Papa nak masuk kiri. Cabai kiri. Duduk cabai nak masuk cabai kiri tu. Nampak dah jauh lagi. Mata merah. Atas jalan. Papa tak pelik mana pun sebab situ ada orang pegang lembu banyak. Kawasan tu banyak orang pegang lembu. Papa ingat aku lembu lah. Biasa nampak mata merah dengan jalan. Awak tak tahu lah. Sebab masa tu papa nak marah mama. Papa masih atas kereta. Bawa kereta masih. Nak marah dia. Kau nak mula. Jadi lambat lah. Nyusuh lah. Naik kereta. Nampak mata merah tu. Papa biar awak tak tahu lagi. Tak terlintas kartu ke apa lagi.
Sampai depan matok lampu kereta tu. Yang lampu kereta kan dia suluh gitu depan tu. Dia suluh gitu. Dia ada jarak dia lampu kereta ni antara maknanya jarak lampu tu dia boleh pergi siapa kat mana. Tapi bila lampu kereta tu suluh benda tu setuh lampu kereta tu setuh mantul lampu tu setuh dengan benda mata merah tu dia pelopak naik atas. Dia terbang naik atas, dia lompat atas. Dia nampak kaki tu. Kaki dia nampak dua. Tapi kaki tu macam tapi memang kaki lah, tapi bukan kaki manusia lah nampak. Tapi dia lompat ke atas. Kalau lembu mesti dia lari ke tepi gini. Tapi kalau lembu lari ke tepi mesti kita nampak. Dia ni sep dia naik atas. Memang gila tu. Naik tu. Tapi nampak kaki ya? Dia nampak kaki dia. Kaki warna apa? Kaki dia tak pasti mana ke apa. Tapi bukan warna hitam. Dia macam warna kulit kita gini lah, warna kuning gini. So, tak ingat mana kaki dia tu warna ke apa. Sebab dia macam sekali imbah je naik atas tu, pilih. Baik. Tapi masa mata merah dua tu memang nampak lah. Lepas tu, apa pun apa dia lah apa. Dalam hati lah. Lepas tu, apa pun tanya mama. Nampak ke tak? Mama ya, nampak. Lepas tu senyap dua-dua. Papa pun malah nak tegur lah. Malah nak tegur. Cuma siapa rumah tu. Ambil ke tu saja tu. Ambil ke jalan lain dah lah. Tak tu ambil lah jalan tu. Lepas tu ambil jalan tu. Nak pergi rumah tak abah tau. Lalu jalan macam. Siapalah di macam dah ni. Di Bangku Jodoh ke mana dia ada stesen minyak. Kaltek. Apa pun berhenti bubuh isi minyak kaltek. Isi minyak kaltek tu. Tu tengah isi minyak tu lah. Papa seru ada benda ni tak belakang apa. Digi jalan. Mama tak ada kereta. Ada benda jalan dari belakang papa. Papa isi minyak kereta ni. Malah. Masa tu dah pukul 12. Pukul 12 dah rasa. Masa jumpa benda tu dah pukul 11 baru. 11.30. Jumpa tu isi minyak. Tu. Ada benda ni tak belakang papa jalan. Papa pun. Gapo dia? Apa paling belakang gini ya? Giling. Hah? Tenggiling. Giling. Yang kata panggil giling, orang luar panggil tenggiling. Binatang lah, ada yang gulung tu. Ini tak belakang apa. Benda tu orang jual, orang egak yang boleh jual mahal dulu masa tu. Papa tak kerti nak egak tak pandai. Papa mungkin tak ada guni, tak ada gapo. Tak apa ayat kau orang kerja atas minyak ni. Orang kerja atas minyak tu bergigak, sepak. Tak ada guni pun boleh guni gak. Maknanya kejadian tu malah sama. Sama kalau papa jumpa benda, yalah bukan sama maknanya papa jumpa sekali pertama tu pun ada dua kejadian juga dalam satu masa. Lepas tu papa tengok macam benda putih ni tak ada muka apa. Lepas tu papa litah takut tu papa naik motor tu ambil cabai. Kucing ni tak apa tepu kucing, tijak kucing dengan motor. Kalau hak ni jumpa mata merah. Lepas tu on the way perjalanan tu so kejadian lagi tapi hak ni kejadian tidaklah kejadian ngeri. Jumpa binatang giling. Litah belakang. Tapi papa tak igak pun orang lain igak. Tahu lah dia tu jual kali. Kalau macam hak tu kucing litah. Papa tepu kucing. Tahu tepu kucing. Itulah cerita sedikit sebanyak pengalaman bapa. Bapa jumpa benda malah benda segel lah, mistik lah kata. Kalau tidur dengan papa boleh. Benda gaib lah, jin lah kita kata. Tapi hak papa jumpa tu papa ada cerita ke orang kampung papa tua lah. Papa ayat lah tu cerita dia. Papa kata papa rajin malam sikit-sikit tu kalau balik kita nak pergi rumah tua kita, kalau balik kita tinggal barang nak balik, ambil barang jumpa mata merah dua. Lepas tu orang tua tu kata, tu biasa dah tu, memang ada sok mudah dari kampung kita, dia kata. Pasal benda tu orang dulu-dulu
tua dia mati dah, jadi benda tu berkeliaran kot dalam kampung. Tapi tak ucap pun, mungkin terserepuk gitu lah. Kecuali kalau orang luar mari dalam kampung, mungkin kalau orang luar tu ini galak orang apa akan kena. Tapi kan untuk orang kampung ni tak ucap pun, mungkin terserepuk lah. Terjumpa lah. Lepas tu, dekat dengan kawasan papa jumpa benda tu, ada rumah saya papa. Dua putih ada rumah saya papa situ. Menggekap pun papa situ kan. Apa aku tak jumpa apa wayak ke saya papa tu, aku jumpa tu kat rumah mata merah. Lepas tu saya papa kata, mata merah tu dia biasa jumpa juga. Mata merah tu. Wacik Amir nama dia. Wacik Amir tu biasa nampak juga mata merah tu. Jadi betul lah. Sama lah macam dengan orang tua apa cerita tu. Apa ya cerita dia kata memang Osaka ke dulu-dulu. Jadi tak ada tua dia main kos-kosi. Kot sekolah kami tu pun dia main kat atas bumbung ke apa. Tak tahu lah. Cuma tu lah kali pertama apa jumpa benda ni. Balik pukul 3-4 pagi tak ada gapo pun. Kayaknya dia nak tunjuk bahawasanya benda tu ada. Allah pun terserepuk. Maknanya bertambahlah email kita ni. Percaya benda raib ni ada. Sebab selagi kita tak tengok, kita tak jumpa, kita tak tahu. Kita dengar cerita orang, kita tak percaya pun. Kadang-kadang kita mikir orang buat cerita, orang takih. Kalau macam cerita dalam movie tu memang record mata-mata bukan cerita sungguh. Tapi ada juga berdasarkan cerita sungguh. Tapi benda kita tengok di TV tu, lakon ni. Ni real. Okey, setakat tu sahaja kita malam ni. Nak cerita pula, asalnya tak ada dah cerita tu lah pengalaman. InsyaAllah kalau ada pengalaman-pengalaman, kalau boleh benda-benda gini, kita tak si tengok, tak si jumpa pun. Kita nak biarlah dia hidup dengan alih dia, kita hidup dengan alih kita. Kita tak ucap dia, dia tak ucap kita. Betul? Alright, okay, bye-bye. Assalamualaikum.